Saya solopreneur, berapa gaji nak ambil? Sebenarnya nak ambil gaji ni, first kena profit. Second, kena ikut level of survival, standard ataupun luxury. Sebab tu saya ada buat video sebelum ni, awak boleh follow account saya kat TikTok. Saya ada beritahu level survival ni tak ada saving, level standard ni tambah 30% daripada level survival, biasanya kita dah start ada saving, dan level luxury tambah lagi 30% daripada level standard, kita dah boleh upgrade lifestyle. So, nak ambil gaji ni, dia bukannya ikut untung company. Dia memang kena ada satu level yang kita hidup mati aku kena capai benda ni. Sebab kalau tak, kita nak makan apa? Contoh level survival awak adalah 3,000. So awak kena ambil level standard, tambah 30%, 4,200. So jawapan dia sebenarnya, awak kena reduce cost ataupun naikkan sale untuk awak dapat level standard. Gaji ni dia tak boleh main ambil macam bulan ni ambil 10,000, bulan depan ambil 20,000. Tak boleh guys. Kita sebagai business owner kena anggap kita dicarum dan bekerja dalam company. In fact kita sendiri pun kena carum kredit BSP. So cadangan saya adalah, kalau awak business owner, carum siap-siap gaji awak ikut level standard yang awak boleh survive. Contohnya awak set 4,200. Okey, baki untung yang awak ada tu, tak kisahlah enterprise ke Sdn Bhd ke, ambil dalam bentuk dividen 3 bulan sekali. Sebab dividen ni ada 3 jenis. Kita ada interim dividend, final dividend, special dividend. Apa maksudnya? Final dividend ni kita ambil ujung tahun. Lambat nak tunggu. Ataupun awak ambil special anytime, bila-bila masa, sempena raya baru ni ke perform, awak ambil lah dividen. Ataupun awak ambil level interim. Interim dividend ni awak ambil 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, 6 bulan sekali. Saya cadangkan 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali, bergantung kepada nature business. Maksudnya awak release dividen, keuntungan baki yang baki-baki tu release kepada diri awak sendirilah. So ambil gaji bagi saya ikut level standard. Contohnya awak sekarang dah upgrade lifestyle, awak dah tambah kereta, maka level standard awak dah bukan 4,200 dah. Standard untuk awak survive dan ada saving, awak kena ada 7,000. So itulah gaji yang awak kena hit. Awak kena upgrade gaji awak pergi 7,000. So apa pun yang awak kena buat, naikkan sale, rendahkan cost so that awak boleh capai 7,000 sebulan. So that's why buat bisnes ni jangan jadi lilin yang membakar diri sendiri. Jangan kita hire staff sampai last sekali gaji pun tak ada. Kita tak rasa kemanisan bisnes. Kita kena rasa kemanisan bisnes. Barulah bisnes bukannya melemaskan, tapi bisnes akan jadi menyeronokkan. Kalau nak belajar, tekan dekat link bio. Jumpa dalam video seterusnya. Zaz.